tarik daripada DB. Satu untuk kegunaan TV dekat sini, 3 plug, satu MCB, 3 plug, surface wiring. Kita lalu atas, turun ke bawah. Untuk bahagian TV ni kita akan pakai kabel saiz 2.5 mm square, 2.5. okey. Yang kedua, satu MCB lagi 2 point, kita guna untuk bahagian ruangan dapur. So untuk dapur, daripada sini satu plug, kita looping ke sebelah satu. okey. So dekat sini kita akan pakai pipe lah, pipe hitam. Kabel untuk saiz sini kita akan pakai 4 mm. okey. Sebab biasanya customer dia kata dia nak pakai aircon stand tu, so kita akan bagi 4 mm kat situ. okey. Yang kedua, kita ada beberapa perubahan poin lampu lah. Ini gantian lampu itu saja. okey. So alhamdulillah, kita akan tunjuk program terbaik. okey, so alhamdulillah, untuk kerja kita dah siap fitting dekat DB ni, cuma kabel neutral lagi. okey. So untuk soket plug, okey, alhamdulillah saya dah siap. So laluan dia sana ke atas tu. Okay, kita akan plaster lah sikit lagi. Okay. Untuk bahagian belakang, oh okey, untuk bahagian belakang soket. okey, so alhamdulillah kita dah siap fitting. Ni untuk soket plug dekat bahagian sini. okey, yang ni untuk belakang. Nombor 2 untuk bahagian TV, yang ni untuk bahagian belakang. okey. So untuk kabel dia kita dah siap marking 23. okey. So DB box pun dah padat. Untuk MCB yang baru tambah yang ni kita tukar. Kita akan tel plug. Kita cek plug yang bahagian belakang. Sampai Aku dah sampai. Ini satu lagi. Bayar. Okay, so alhamdulillah. So kita akan tunjuklah progress last